yang lain. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, jangan duduk di Malaysia. Dengan tambah tidak ini, seharusnya dipahami dan memberikan kesedaran kepada warga negara Malaysia bahawa mereka wajib boleh bertutur bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibukatan. Sebagai rakyat yang cintakan negara dan yang jujur dalam hijrah, sebab kita lama tak jujur. Sentiasa masalah persekolahan mengatur dan tidak membantah kita. Jika prinsip hukum negara yang kita sayangkan kepada raja negara tidak boleh diamalkan, prinsip apakah lagi yang mahu diamalkan? Bagi saya, ada hadirin yang dihormati, sama-sama kita berikan tepukan gubernur kerana gigit kelancaran telah diadakan oleh barisan tokoh yang berwibawa di hadapan kita. Sastrawan Johor Wan Haji Syafi'i dipersilakan juga sampai ke pentas. Panel kita yang pertama, Dr. Saiful Bahri bin Muhammad Razi, seorang penyelidik sastra dan mantan pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan jawatan Profesor Madya. Dan sering ditemui di dalam media masa, di akhbar maupun di televisyen. Beliau juga merupakan Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia ataupun PENA. Bahasa, language ada orang boleh ikut. Dibawa saja surat daripada Minangkabau yang dia mencakap tidak ada saya. Pergi tempat lain semua orang hormat dia. Itu adalah kuasa dia yang berkaitan dengan bahasa. Bawa surat orang hormat. Seluruh universiti yang terima kasih. Dibawa oleh Dong Song, satu pertubuhan Cina, pendidikan Cina ini, dan dilaksanakan di Sekolah Menengah Persekutuan Cina SMPC. Di Malaysia ni ada 60, kemudian tambah lagi satu zaman Najib, jadi 60. عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya rasa macam Datuk Seri dia dapat teks lebih awal. Saya kebetulan pun dapat teks lebih awal. Bila mana baginda menitahkan kalau tak boleh terima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, eloklah duduk di negara lain. Gitulah lebih kurang ayatnya. Itu nak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang sudah menjadi suatu bahasa yang mantap, yang lingua franca di Asia Tenggara. Malah disebut oleh Profesor almarhum Profesor Diraja Syed Nakib Alatas dalam bukunya Sejarah dalam Kebudayaan Melayu menyebutkan tentang bahawa bahasa Melayu pernah. Begitulah tadi kelancaran saya dilancarkan. Orang Muar selalu cakap begitu, Muar. Punya bakti PPJ, penerimanya ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Kasim bin Bukiman dan juga Yang Berhormat Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian.